Assalamualaikum dan selamat kembali bersama Adi Belarik dalam segmen Duyufur Rahman dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji, dan kita berada di episod yang seterusnya. Minggu lepas kita berkelakar mengupas berkenaan dengan mabit dan sebagainya. Untuk minggu tu kita nak lebih menekankan kepada wanita. Jadi mau tahu apa yang diceritakan? Stay tune sampailah ke penghujungnya. Okey, dan bersama dengan Ardin untuk episod kali tu kita nak bersama dengan Ustazah Hajah Rogayah binti Cik daripada Jabatan Agama Islam Sarawak dan merupakan pembimbing ibadah haji tanah air. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat tak? Alhamdulillah, kami tu makin cute Ustazah. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya-Allah. Alright, jadi Ustazah, macam yang kami ada padah di awal tadi lah, hari tu kita lebih menekankan, mengupas kepada keberadaan wanita untuk menunaikan ibadah haji Ustazah. Betul. Berkaitan dengan cabarannya, solusi, bagaimana nak menyelesaikan ibadah haji sempurna bagi wanita. Untuk wanita menunaikan ibadah haji tak Ustazah, adakah ada cabaran yang tersendiri juga ataupun yang sama seperti yang diceritakan sebelum-sebelum tu, macam perlu berhadapan dengan cuaca panas, ramai orang, macam ni di sudut wanita pula? Okey. Betul ya Aldin. Okay, saya akan kupas berkaitan cabaran dan solusi macam ni untuk wanita lah. Ya, tuan-tuan dan perempuan, pendengar dan penonton yang dimahati Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan cabaran wanita di tanah suci, kalau kita nanggak asal daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah pernah madah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, yang nak pergi berjihad, saya nak ikut pergi berjihad dengan Rasulullah. Maka Rasulullah jawab apa? Jihad rukunnal hajj, katanya, hadis riwayat Bukhari. Maka jihad bagi kamu wanita adalah haji. Di situ dah menggambarkan pada kita. Dan isteri-isteri Nabi pun pernah nanya, apakah jihad yang wanita, jihad pada wanita itu? Maka Rasulullah SAW madah menyebutkan, ni'mal jihadu, ni'mal jihadul hajj, katanya. Sesungguhnya bahawa jihad yang terbaik itu adalah haji. Bagi wanita. Di situlah kalau kita nanggap, jihad itu bagi wanita haji, maknanya kepayahan, kesusahan, dan apakah yang membawa tiket ke syurga wanita itu adalah haji itu, antaranya. Maksudnya di sini kita dah dapat bayangkan daripada hadis Rasulullah SAW ini bahawa cabaran wanita yang akan wanita lalui ketika menunaikan ibadah haji sendiri, Aldina. Antara cabarannya kita nanggap dunia kini tu yang dihadapi oleh wanita dalam dua dimensi. Contohnya pertama, dimensi satu, syarak. Ada sudut syarak. Contoh yang paling jelas kalau kita dalam statistik permasalahan ibadah haji di tanah suci, antara yang tertinggi biasanya setiap tahun biasanya iaitu kes masalah cabarannya iaitu haid. Yang mana persoalan-persoalan, permasalahan untuk dikemukakan kepada pembimbing ibadah haji di tanah suci berkaitan dengan haid. Macam ni cara nak menyelesaikan masalah haid yang berlarutan, cabaran. Contohnya si dapat tawaf lagi. Jadi kalau si dapat tawaf, contohnya, jadi satu masalah juga lah. Jadi akibatnya berhalangan. Adakahnya cabaran ni tadi, nangga kawan-kawan lain semua datang tadi, dah pergi tawaf, dah selesai umrah. Tapi masih dua wanita tu masih juga duduk di hotel, belum dapat menunaikan umrah, sedangkan orang lain dah ramai dah ulang alik pergi masjid. Jadinya satu cabaran bagi emosi. Antaranya tadi cabaran keduanya emosinya, rasa sedih, akan rasa tertekan, stres, adisia. Bilanya stres, kadang-kadang wanita makin panjang lah haidnya tadi. Ya, antaranya di sudut fizikalnya lagi, kelemahan macam fizikalnya agak lemah berbanding dengan kalau lakinya ada kuat sikit kan, tenaga fizikal dia, kebiasaan kita nanggap macam ni lah. Dan satu lagi macam mahram, kalau dia nak pergi, dah dapat misalnya dia suci, dia nak pergi umrah, contohnya berniat di miqat Tanaim, Jarana. Kita nanggap wanita tu dia perlu ada mahram ataupun yang lelaki lah, dan kumpulan wanita perlu menemaninya untuk pergi keluar daripada
tanah suci untuk pergi ke miqat contohnya, ataupun kadang-kadang pergi masjidnya perlu ditemani untuk keselamatan lah, penjagaan dari sudut keselamatan. Itu antara cabaran lah bagi wanita tersebut. Antara haid tadi, itu yang cabaran utamanya kalau kita nak nifas, kalau ada mungkin di sana lah, di tanah air, di tanah suci sana. Itu antara cabarannya lah, Aldin. Tapi ialah ada banyak lagi persoalan berkaitan dengan wanita apabila pergi menunaikan haji. Sebab kami tertarik dengan apa daripada kitab Bilan, wanita datang bulan ataupun datang haid ataupun dalam keadaan yang suci. Macam ni dengan pelaksanaan untuk ibadah, cara penyelesaiannya lah. Okey, kalau kita nangga dari sudut penyelesaian solusi atau macam ni kah cara menyelesaikan bagi wanita tersebut dia menghadapi cabaran, apakah solusinya? Jadi solusi menghadapi cabaran-cabaran ini sebenarnya banyak. Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat menjaga fitrah wanita tu sendiri, Adina. Jadi sibuk risau, wanita tu dah diberi solusi oleh Islam itu sendiri yang menjaga wanita, kehormatan wanita, keselamatan wanita, kesihatan wanita, dan ibadah hajinya dimudahkan. Contohnya, kalaunya tadi haid yang berpanjangan, contohnya bilanya sampai ke tanah suci, nya berniat umrah, tunggu tadi dekat nak wukuf di Arafah, dia pergi berniat umrah, bermakna asalnya dia nak mula kaedah haji cara tamattu'. Tapi apabila tunggu belum lagi suci, tiba-tiba esoknya ada 8 Zulhijjah, dia nak berangkat dah ke Arafah, wukuf di Arafah. Maka solusi bagi wanita tersebut telah ada. Hanya bolehlah berniat, antaranya dia boleh berniat haji juga, dia nak pergi ke Arafah. Jadilah hajinya tadi cara qiran. Kami ada nanya dengan Ustazah berkenaan dengan what if wanita yang dalam keadaan suci, iaitu datang haid dan sebagainya lah. Jawapan Ustazah tadi adalah boleh berniat. Tapi macam ni dengan aktiviti-aktiviti ataupun perkara-perkara yang perlu dilakukan selain daripada berniat tadi, macam melontar jamrah. Okey, terima kasih Aldin. Jadi kita nangga puan-puan khususnya, dan termasuk suami juga lah, dia menjadi kadang bila perempuan ni cabaran dugaan untuk isterinya atau mahramnya, dia automatiknya akan merasa cabaran dugaannya kepada mahramnya yang pergi bersama. Macamnya. Sebab apa? Kalau tak dapat lagi tawaf, tak selesai lagi haji dan umrah, makanya nak balik sekali juga. Nak balik boleh lagi, sebabnya nak menyelesaikan tawaf tadi, umrah ataupun hajinya belum settle lagi. Dia nak balik macam ni, nak balik hajinya belum selesai, tawafnya belum selesai, contohnya. Okey, berkaitan dengan macam ni cara kita nak solusi menyelesaikan cabaran tu Aldina. Dugaan berkaitan dengan haid tu lah. Bagi wanita sebenarnya, dulu Aisyah pernah berlaku pada Aisyah yang datang haid ketika menunaikan haji. Lalu dia nanya Rasulullah, macam ni tu dia nak menunaikan haji juga. Maka Rasulullah menyebutkan bahawa lakukanlah, kata Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dari mana lakukanlah semua ibadah haji kecuali tawaf di Kaabah. Hadis riwayat Bukhari yang ke 1650. Jadi nyamada yang lainnya boleh semualah dilakukan. Tiba-tibanya datang masih haid tadi nak, walaupun dia dah niat tadi, contohnya jadilah qiran, jadi tapi nya pergi Arafah tadi dalam keadaan haid pun sah. Bolehnya dapat melakukan haji dalam keadaan haid, wukuf di Arafahnya dapat macam orang lain juga, berzikir, berdoa, kemudiannya dapat pergi ke Muzdalifah, mabit, dan pergi ke kalau di Mina, mabit di Mina, dia dapat mengerjakan wajib haji. Dia dapat wanita tersebutnya dapat melontar. Ya, tak ada masalah dan tak ada halangan pun. Dah habis pekerjaan haji tersebut, wajib-wajib haji contohnya tadi, dan wukuf di Arafah. Dia balik kelak, kalau nya masih lagi belum suci, balik ke Mekah tadi, dah habis selesai wajib-wajib haji tadi dan wukuf di Arafah dah selesai. Sampainya di Mekah, kalau belum tawafnya tunggu suci dulu. Lepas kalau nya dah suci, bolehlah tawaf haji. Selesai haji tersebut, automatiknya dapat 2 in 1 tu Aldin. Dia dapat umrah selesai sekali, haji punya dapat sekali.
Ya, disebut haji cara qiran yang perempuan tu dapat. Dan sikit lagi sebenarnya banyak antaranya lagi nya boleh. Contohnya kalau nak balik masih haid lagi kan, nya boleh guna naqa ataupun tempoh berhenti darah, fatrah naqa. Masa berhenti, contohnya kebiasaan haidnya, kalaunya biasanya haidnya, contohnya berlaku haidnya dalam kadang-kadang sampai 8, 9, 10 contohnya. Ada yang sampai berbelas hari. Ada sampai 15 hari. Terpaksanya menunggu dalam ihram 15 hari. Subhanallah, ya Allah, kesabaran wanita diuji. Di situ Allah nak letak angkat derajat wanita tu kerana kesabaran. Dia dalam ihram yang lama. Maka kalaunya berlaku macam tu, wanita tersebut boleh dalam kita dah ada dalam keputusan muzakarah haji kemaksaan yang ke-40 1445 Hijri yang lalu, dibuat keputusan wanita boleh mandi wajib dalam tempoh dia haid, maknanya ada tempoh suci, berhenti haid dalam kebiasaan haid tadi tiba-tiba dia mungkin dalam hari kelima dia dah berhenti darahnya suci, dia boleh mandi wajib, boleh dia tawaf. Kalau dalam tawaf tu tak ada lagi kita tengok discharge ataupun keluar darah, apa tanda-tanda tadi keluar darah tak ada, maka sahlah tawaf tersebut. Maka adalah haji baginya atau umrah baginya selesai. Lepas tu sa'i tak ada masalah, dia tak mewajibkan dalam keadaan bersuci. Maka itu antara solusinya, selain daripada solusi-solusi lain lah yang wanita perlu tahulah untuk menyelesaikan masalah ni. Sebenarnya besar cabaran untuk seorang wanita menyempurnakan haji. Sebab macam wanitanya sih boleh pergi tidak mahram kan. Asalnya macam asal ada mahram lah. Asalnya sama ada suaminya ataupun adik-beradiknya, bapaknya ke ataupun jadi asalnya macam bila ditangkap kepada cabaran wanita dalam menunaikan ibadah haji, sama ada di tanah air termasuk selepas tiba di tanah suci, apa kepentingan bimbingan haji yang diteruskan kepada wanita, dan apa juga risiko sekiranya jemaah wanita sik mendapat panduan yang tepat? Okey, sebenarnya cabaran wanita yang terlalu tinggi di tanah suci tu memerlukan dia ilmu yang tinggi. Cabaran tinggi, dia mesti ilmu yang tinggi untuk mengatasi masalah tu ataupun cabaran itu lah dugaannya yang Allah beri. Kadang tanpa terfikir, tanpa diduga, di situnya biasa perjalanan haidnya ataupun tak ada masalah pun sampai di tanah suci tiba-tibanya ada masalah kerana banyaklah disebabkan mungkin faktor di sini cuaca, fizikalnya kerja di sana ataupun macam-macam lah kita nangga. Jadi kalau wanita tu yang cabaran berterusan sama ada tanah air, maka risiko jemaah wanita tu menyesik dapat panduan yang tepat. Kita nangga mungkin dalam keadaan ini nyesik dapat membezakan contohnya rukun haji, wajib haji, yang mana sunat. Jadinya keliru dalam menunaikan ibadah haji yang mana harus diutamakan. Jadi maka akan berlakulah kesilapan semasa tawaf. Contohnya nyesik dapat membezakan masa bilanya suci, tidak dapat membezakan masa bila haidnya. Jadi dalam kursus haji kita nanggat memang sangat ditekankan dalam slot-slot kursus haji itu ada berkaitan dengan daimul hadas, berkaitan dengan macam mana penyelesaian untuk menunaikan ibadah haji, masa bila macam mana pengiraannya, sucinya, bila berlaku haidnya tadi yang berterusan, macam mana pengiraannya masa dia suci, masanya haid, masa bila sah tawafnya, ibadahnya yang lain. Semuanya dibentangkan masa kursus haji tu. Latihan-latihan, ada praktikalnya. Jadi kalau sekiranya wanita tersebut si ada maklumat seperti ini, menjadi kepayahan jualahnya nak menyempurnakan ibadah hajinya di tanah suci. Betul. Takut jadi ragu-ragu. Ragu-ragu. Yang paling kita takut ibadah tidak sah. Jadi umrahnya. Sayang sekali. Balik dalam keadaan ihram. Ya itulah. Kemudian jadinya jadi macam sinunya si tahu apa nak pola. Jadi kalaunya jadi tekanan pada dirinya. Itu yang kita risaulah. Pergi mendapatkan
maklumat yang sepatutnya lah. Betul. Ramai wanita yang menghadapi tekanan emosi dan kerinduan kepada keluarga apabila berada di Tanah Suci. Ialah berada di Sinun untuk mengerjakan haji bukan satu tempoh masa yang pendek. Berbulan-bulan di Sinun. Kan? Jadi macam ni Sidak boleh mengurus cabaran psikologi tu supaya ibadahnya orang tetap khusyuk. Betul. Terima kasih Aldin. Ya Allah, subhanallah. Bagi kita tadi mungkin dapat nak bayangkan keadaan di Sinun. Itulah hakikatnya cabaran wanita juga di Sinun. Kerana sifat pengasih penyayang seorang mak daripada anaknya tinggal, lagi lah ada yang lagi kecil-kecil. Sifat ibu nak. Ibu yang kasihnya, ingatnya, ya Allah, terlalu mendalam dengan anaknya. Jadi kerinduan tu ada satu ujian juga sampai di sini. Macam ni kita nak menghadapi, macam ni kita nak cabaran-cabaran tu lah. Okey. Jadi bagi wanita-wanita dan keluarga di situ juga yang ditinggalkan, banyakkan berdoa. Di Sinun untuk ibadah yang khusyuk, pertama nak pergi pun pertama kita pastikan niat kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping ilmu tadi. Yang kita tinggal tu kita serah dengan Allah. Kerana pertama niat kita nak pergi lillahi taala. Memang jihad, berjuang. Berjuang yang mana kita menunaikan ibadah kita. Antara yang rukun kita, rukun Islam kita, iaitu haji itu tadi. Okey, ia satu jihad bagi wanita meninggalkan yang di tanah air, terutamanya tadi kalau ada anak-anak kecil lagi yang ditinggalkan ataupun mak bapak mungkin yang kurang sihat. Jadi di sini macam ni kita berdoa kepada Allah SWT. Yang ditinggal pun kena berdoa supaya setidaknya di sini khusyuk dalam beribadah, menunaikan ibadah terutamanya, dan diberi keselamatan, kesihatan, dapat menyempurnakan ibadah dengan sempurna. Tu yang pertamanya, doa. Banyak doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, kita nak bergaul lah dengan jemaah dan secara positif. Dan jemaah yang positif yang fikirannya nak beribadah, khusyuk beribadah, suka ke arah ibadah. Kadang-kadang ada juga jemaah tu yang terbawa-bawa Aldin. Selalu bercerita pasal di rumah, di kampung. Jadi kalau boleh kurangkan benda-benda macam tu lah. Kita bawa teman-teman kita tadi kepada lebih mengingati Allah, kepada lebih kita mbaknya supaya mengingati ibadah di Tanah Suci Nun. Dan antaranya lagi Aldin, di sini kita ada kaunselor Aldin. Disediakan oleh pihak tabung haji kita. Alhamdulillah. Di samping guru agamanya, pasukan kebajikan, pasukan kesihatan di Tanah Suci. Jadinya kalau kita nangga, di sini ada kaunselornya. Boleh pergi kalau rasa tekanan tu dah tak dapat nak dikawal lagi, wanita boleh jumpalah kaunselor. Ada kaunselornya. Pergi pejabat tabung haji dekat Tanah Suci. Ada dekat apa nanti kita punya maktab masing-masing tu, ataupun guru pembimbing bagi tahu kita macam mana, saya ni terlalu rindu, terlalu masalah mengenang apa masalah lah yang ada, bagi tahu, bincang masalah, insya-Allah dia orang akan bagi solusi dan bantu kita, insya-Allah. Jadi ambil masa kita bertenang, pergi masjid sambil kita berzikir, berdoa, baca Quran. Contohnya kita sana kelebihannya kita dapat duduk depan Kaabah, contohnya kita melihat Kaabah dapat renung, dapat 20, kita nangga ajak pun kita dah dapat 20 kebajikan. Kalau kita solat kita dapat 40 yang Allah Taala beri, turunkan setiap hari untuk orang nangga ajak 20 nangga Kaabah. 20 kebajikan. Dan kalau solat dapat 40. Kita pergi masjid tengok Kaabah dan solat depan Kaabah tu. Jadi kita, dan kalau kita tawaf lagilah dapat 60 kebajikan. Tu antara kelebihan di sana. Yalah cik, bukan mudah sebenarnya seorang wanita yang bergelar sebagai ibu terutamanya, ataupun seorang anak, kata Ustazah tadi, maybe parentnya sakit ke apakah, dia confirm akan terfikir. Jadi mungkin bolehlah video call. Boleh video call sini. Betul. Video call kan zaman digital. Tapi jangan bertangisan. Video tak. Makinlah buah hati. Buah hati orang ditinggal kontrol lah. Jadi kita nak digital, betul Aldin. Zaman sekarang tu boleh je video call lah contohnya lah. Telefon, teks kah. Pastikan hubungi orang yang betul. Selepas pulang dari haji, apa peranan yang boleh dimainkan oleh wanita untuk menjadi ejen perubahan dalam keluarga dan masyarakat? Of course, bila balik, sikatlah kita nak ngembak diri pun saja. Of course, kita akan cuba untuk menjadi teladan atau
ataupun menjadi contoh untuk orang lain supaya boleh diambil kesempatan, ada ilmu ini untuk dikongsikan, ada ilmu itu untuk kita amalkan. Okey, terima kasih Aldin. Sama-sama. Ya, soalan tu amat penting bagi wanita, ambil cakna lah. Yang mana kita pergi tu menunaikan ibadah haji bukan hanya 42 hari aja, ataupun bukan hanya sekadar sebulan lebih ya kita pergi haji ya. Lepas ya saya dapat sebenarnya pergi haji kita tu adalah permulaan untuk ejen perubahan. Akan datang yang ngembak perubahan yang lebih besar bila balik daripada haji. Yang akan ngembak yang besar lagi, yang akan membawa kita ke syurga. Dan ngembak orang lain pula ke syurga. Maknanya bukan hanya kita aja, kita akan ngembak orang lain lagi ke syurga. Apa yang kita sebut, yang mana Rasulullah SAW kalau yang mana disebut oleh berdasarkan rujukan tafsir Ibnu Katsir dalam surah Al-Baqarah ayat ke-197, Nabi menyebutkan bahawa tanda haji mabrur itu adalah amalan soleh yang berterusan selepas haji. Antara amalan yang berterusan yang wanita boleh pula sebagai ejen perubahan. Wanita tu di rumah kan biasanya lah. Kalau wanita yang bertugas sebagai suri rumah tangga sepenuh masa. Jadinya boleh amalkan yang mana kita dalam ibadah haji, dia diamalkan, kita terapkan. Yang kita aplikasikan apa amalan dalam ibadah haji. Kita selalu berzikir di tanah suci. Di rumah kita berzikir, tambahkan zikir kita. Kita contohnya tadi ada masa ibadah-ibadah sunat di rumah kan lebih mudah lagi. Bila ada masa solat duhanya, tahajud, kalau ada masa, jadi ruang tu lebih luas lagi untuk wanita di rumah. Contohnya lagi kalau beramal ibadah lah, amal ibadah, bermasak apa semuanya dengan zikir-zikir Allah Subhanallah. Sungguh barakah orang makan makanan daripada zikir yang isteri di rumah tu masak. Contohnya dia bercuci baju apa semuanya dalam hatinya sentiasa berzikir. Jadi semua tu akan membawa keberkatan yang lebih dalam rumah tangga. Okey. Antara tadinya boleh jadi untuklah timbulnya qudwah hasanah tu, contoh yang baik. Jadi anak-anaknya nangga, ya Allah, mak aku tu dulunya auratnya sik dijaga, tu alhamdulillah ada perubahan. Jadi anak tu automatiknya ikut contoh teladan daripada ibunya tadi. Daripada sebelum tu nangga maknya dulu dengan bapak, contohnya dulu mak sik dah kisah pun bapak tu macam ni, tapi sekarang tu alhamdulillahnya selalu mak bapak pergi masjid, selalu juga mengingatkan bapaknya. Dulu mungkin maknya selalu nganuk bapaknya depan anak, tapi kini tu kita nangga mak kini tu muji-muji bapaknya depan anak, walaupun bapak cuci baju setahun sekali je Aldin. Tapi maknya muji setiap hari maknya muji bapak kau, ya Allah bagus. Ya bukan sebab baju. Maknya nak beli emas. Kerana tadi jiwanya bersih. Balik daripada haji jadinya tahu suaminya tadi cuba nak berubah lepas balik haji tadi kan. Maka contoh kata-kata baik, positif, tu antaranya. Aktif, kalau di luar rumah contohnya aktifnya dalam dakwah, lebih kepada kalau dulu nyesip peduli pun bila ada masa sekarang tu kejiranannya jaga, komuniti, jadinya lebih amalan-amalannya konsisten, amalan baik. Kalau dulu mungkin saya skala ajaknya usaha jaga solat awal waktu, tapi insya-Allah selepas tu bila dekat nak azan lagi ada standby-nya, ingat lagi anak-anaknya, ingat lagi suaminya, bang kita dah dekat dah tu masuk waktu, hampa sejadahnya, siap-siapnya hampa. Itu antaranya lah boleh. Maknanya wanita tu berperanan besar sebenarnya sebagai contoh teladan untuk selepasnya balik haji. Biasanya gitulah antara amalan-amalan yang boleh wanita tu buat. Di samping amalan yang bekerja di luar, hanya akan jaga akhlaknya, adabnya. Yang baik yang bak gelaran tu bila dah pergi balik haji, orang hajah lagi. Laginya supaya tidak menjadi fitnah lagi orang pergi haji macam ni kah? Contohnya dah pergi haji contohnya lah. Ada tu fitnah haji tu kan ke arah kebaikan, membawa kepada, tapi siap dah makin teruk. Contoh kita bimbang je makin lah. Kuat yang pak ni.
InsyaAllah nyesi. Jadi kurang. Dengan repaknya panjang sejam. Kurangnya jadi setengah jam ajak lah. Tapi pasal repak. Alright, apa-apa kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Hajah Rogayah di atas perkongsian yang ada dikongsikan berkenaan dengan topik kita pada hari itu. Apapun Ustazah, maybe kita ada sesuatu untuk menutup episod kita kali itu. Silakan. Okay, terima kasih Aldin. Kita doakanlah sama-sama semoga jemaah kita di Tanah Suci mendapat haji yang mabrur, mendapat keselamatan, kemudahan dalam ibadah, dan untuk yang belum menunaikan haji, berkesempatan lagi belum kesempatan menunaikan haji, sama-sama kita doa semoga ada rezeki, akan merasai nikmat menunaikan haji di Tanah Suci. InsyaAllah. Amin. Amin. Semoga nama saya adalah termasuk dalam seruan panggilan Allah. Amin ya rabbal tahun depan. alamin. Musik tahun depan, tahun depan, musik tahun depan. Tahun depan. Saya just mengharapkan saya dapat untuk melaksanakannya selagi saya masih diberikan peluang untuk bernafas. Ya, amin. Alright, apapun sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Hajah Rogayah di atas kesudian beliau untuk bersama dengan kita untuk menjayakan episod kali itu untuk segmen Duyufur Rahman. Okey, dan kita jumpa lagi minggu hadapan. Terus kekal bersama kami semestinya Cats Talk Lokal.